Kita tuang dia. Apa sepi dia nak? Siapa nak dulu? Saya. Tak dapat dulu. Mana daging aku? Dah, ambil. Ini jom. Disebabkan Abel kan Gen Z juga. Betul. Panggil tak okey, aku tak boleh kunyah tadi. Ni. Okay, so korang kita dah sampai office. So hari ni menu kita malam ni, menu murah kita buat nachos cheese. So sekarang saya nak tunjuk dekat hampa lah, close up dekat macam mana kita nak buat nachos cheese ni. So jom, let's go. Ramai kita punya director kita, ada Echa, kita ada Aina dengan Ihi, director saya kat sini. Banyak saya punya ni. Saya punya director. Okay, terbalik. Cakap terbalik. Okay, tolong. Aida siap ke? Aida cantik ke? Ayat lip. Bau-bau. Okey. Bau-bawang. Okey. Aku itu batu. Letak balik. Korang tadi nampak kan bahan saya ada banyak kan? Tak hilang. Mana bahan saya? Please. Hello, please. Stop. Bau-bau. Buat elok sikit. Dia cakap saya bau bawang. Beradik ni berani So jom kita nak set up dululah. Macam mana kita nak buat nachos ni. So first kita bubuh nachos dulu. Saya menu ni dia dah viral dah tahun lepas. Tapi hari ni kita dah tak tahu dah nak buat menu apa untuk Moreh ni. Kita buat menu nachos lah. So seterusnya kita bubuh daging lah. Daging memang tak kedekut lah, kita buat banyak-banyak kat depa ni. Depa memang suka makan bahan-bahan. Aku dengar, aku tu aku So seterusnya kita bubuh bawang. Nampak depa duk kutuk saya bau bawang apa? Wajak depa ni. So kita bubuh apa ni, capsicum. Kita bubuh warna-warni. Strawberry. Ini bukan strawberry. Ini tomato. So ni tomato. Minta maaf memang macam ni. Riuh macam ni. Okay, so seterusnya this is not Thousand Island. This is sos hijau. Saya buat sendiri. Air tangan saya ada kepak-kepak sekali. Saya gogol sekali. So jom kita tuang dia. Apa sepi dia nak? Ni mesti rasa masam-masam kan? Ya, rasa masam-masam. Manis-manis. Sebab manis tu daripada guna. Nak cakap pada Rif kan sebenarnya kan? Tak. Anda move on. Aina dah move on. Kenapa? Pasal apa? Ni cheese. Macam mana kita nak makan nachos ni kalau tak makan sayur ni? Boleh balik. Daging. Kalau macam tu nachos daging dan sos. Tak boleh tak jual. Dadah! This is final look. This is final look. So siapa nak yang first ni? Tapi yang ni ada sayur. Saya. Siapa nak dulu? Saya. Tak dapat dulu. Oh my god, you need to look at it. Aslam mengandung. Oh my god. Aslam dah mengandung anak Aslam. Oh bola ni. Bawa anak siapa ni? Okay, sebenarnya saya ni nak tunjuk macam mana bubuh je. Nak tunjuk close up lah kan. Tiba-tiba ni wanita-wanita di belakang saya ni, mereka kalau buat makan ni memang tak boleh. Boleh sayang. Boleh. Sebab mereka memang buat makan memang takkan lepas Mana aku punya nachos ni? Aslam mengandung anak siapa ni? Aslam mengandung anak siapa ni? Wah. Baru masa dah nakal. Asyik. Anak Noah. Kita ada lagi. Kita ada banyak lagi. Ya, ada lagi. Jangan risau, ada lagi. Kita buka lagi. Rasa aku dah tahu. Patut nak belik ruang ni. Saya tak buat tinggi lah. Ah. Luar makan sayur sama tinggi dengan aku.
Jom eh. Sayur eh. Macam biasa buat ni. Letak nachos dengan daging je lah. Okay. Berapa sudu daging? Berapa banyak tu, ambil je lebih. Pun boleh. Ikutlah. Nak ambil banyak mana pun. Keropok. Keropok ikutlah nak banyak mana pun. Okey. Letak lagu yang Satu, dua, tiga. Oh. Lepas tu. Lepas tu bubur sos. Sampai makan sayur. Kita ada kepik. Ya, siapa? Sos ni Una custom ke memang dah siap? Yang cheese tu memang dah siap. Yang Yang masam sos, yang masam tu custom. Sumpah sedap. Sedap. Pun kita boleh buka kedai. Kita bubur dekat Nazla pula. Orang ni dah asyik. Sambal Una ni ada. Makan kita. Dodol. Makan kita. Makan. Boleh. Extra cheese boleh untuk awak. Depa tengah bincang nak moreh tang leh tu. Nah ni Najla. Ya tak makan sayur. Banyak je. Nak lagi ke Aslah? Ambil daging ni. Weh, Una ni kalau aku ni lelaki, aku confirm kahwin terus dengan dia. Macam mana kau tahu I dia know. tak kahwin? I know. Ya? Una okey je kalau Una okey je. Una bulan puasa Una. Lupa lagi pembahagian. Bulan puasa tak apalah. Tunjuk sekarang kata ada ni purchase thumbprint. Dia kata kau makan tengok sini kau terus melamar dia. Daging Ini lah makan ini. Una. Ini lah makan. Makan cara tipu dia ambil lauk-lauk. Yo weh dia ambil daging je weh. Dia tak makan sayur. sedap. Daging dia makan dengan sos nachos ni sedap. Memang sedap tapi tak adil lah nachos tu. Hey! Lari kontaknya. Ha? Ini kita bubur dekat Ihin. Ihin nak Ihin? Ihin tak makan sayur. Ihin nak tak? Nak tomato pun semua tak nak? Tak mau? Nak Ihin? Untuk Ihin? Kasih. Nuak. Dapat session. Ihin pula dah. Nuak tahu tak ni apa? Yang ni orang panggil nachos cheese. Nuak tak nak makan kan? Una nak bagi daging. Lepas tu Nuak makan apa? Aslam. Dia makan tu je. Aslo dah makan ni dah tadi. So dia makan daging pula. Ni kena makan macam ni dengan kopok. Buat makan ke bawang-bawang ni? Makan. Try dulu. Tak semua untuk dia. Yang ni bawang, yang ni capsicum. Bukan bawang, dia lada. Nuak kena Semua rasa dulu. untuk Nuak. Nuak kena rasa dulu macam mana rasa dia. Lepas tu baru Nuak judge. Siapa yang air ni? Lagi. Hantar nak. I'm gonna drink this. Ya. Dah. Thank you. Untuk Nuak, nak story. You kena puji I dulu, baru you boleh dapat. Ya. Kenapa? Cheese, kenapa? Cheese masam una manis? Dah biasa dengar. Dah biasa dah dengar. Lepas tu? Dia kata Kalau bubur makan kecap. banyak muak, tapi kalau Tak, bubur kecap. tak kena muak. Muak. Alah, biasa sangat lah. Padahal Tak appreciate sis. Padahal kau dah compare kan Kak Aina kan? Guna tak bagi. Nak bagi lah ni. Dia ni kau mengadu lah ni. Kau mengadu siap. Bawa lebih. Patutlah bawa kejap bawang. Tak makan bawang punya. Tapi kau tak nak buat gosip je? Aina sedap. Rumah aku tak ada dapur gas. Ya. Kuning? Apa kuning? Wah, saya nak Cheese. Boleh. lagi. Nak kuning. Nak lagi? Ke kuning ni? Dia mana makan kuning tu? Alah, sumbat Macam ni kan? Ya, betul. Kan lagi. Lagi. Ikutlah kalau nak makan banyak, boleh ambil banyak. Nah. Wow.
That's a lot of Okey, topping. dah. Thank you lah. Okey dah, Rabos. Pergi tu, country. Ya, lebih. Apa yang lebih tu? Dia sini pakai ni. Ambil banyak, dapat banyak sikit. Ya. Kenapa nak? Guys, eat. Kenapa? Nuan apa? Kenapa? Orang daging. Mana daging aku? Sini ada daging. Makan semua ni. Tomato. Mana tomato aku? Dorang ambil daging. Makan jujur weh. Muna, capi ambil. Tomato. Aku pun nak tolong. Kenapa ambil? Letak dah balik. Tak sopan lah. Najla yang lepas. Aslah daging. Kenapa membototi ni? Ni buat macam mana ni? Ha? Aslah. Buat tu. Aslah buat macam mana? Daging. Nanti kita pakai apa ni? Capi, makanan ni takkan komplit tanpa Aslah. Okey. Aslah, buat menu utama. Nak banyak sikit? Patutlah mulut macam pakcik bawang. Kau makan bawang ni. Oh my god. Muna, ni bulu dah. Itu kan dia terkentut. Nachos. Ini apa Una? Ini apa Una? Ni ambil ni. Una, ni apa? Ya, yang ni capsicum. Lada bakal lada. Oh, daging. Tu. Woi, daging. Daging dekat Azlah. Azlah buat lari. Azlah buat sini Azlah. Daging. Nanti. Dia buat satu dia. Sentuh pokok ni. Kalau nak makan sentuh pokok ni. Kau sentak. Tak payah. Dia cakap hampa berebut dia. Tak apa. Dia cakap hampa berebut dia. Boleh. Hei, mana dia orang makan langsung? Pakai langsung. Habis muak. Sini nak. Apa benda? Kenapa ni awak dua beradik ni? Dua kali dah buat ni. Dua kali dah ni. Ambil. Thank you, Cha. What's that? Capsicum. Makan tak? Apa tu? Dia lada. Sedap. Awi. Kami tu nak? Makan tak? Ketiga jauh kita orang next. Aduhnya. Putar kita untuk paling laju 40 km je. Ada nak balik lah. Tinggal dah sini. Ada nak balik lah. Boleh. Ha? Dah. Makan ke tak? Dia nak gaya Una boleh tak? Boleh. Tulis. Boleh? Mainlah. Oi. Main dengan Rezek eh. Kentut. Apa elok dia kata kentut? What is this? Yang ni sos hijau. Dah, ambil. Main jom. Ha. Aku kini dah nak makan ni pun dapat. Tarik. Bagi. Ini sambungan lagi. Oh my god. Oh my god, saya nak masih lah. Alah, tak ingat lah nanti. Jemput makan. Dah, nak makan. Bukan aku bagi, support lah. Rupanya kau lagu ni aku rasa ni best lah. Terima. Lepas pakai chef kat dalam tu dia. Chef dah tahu ya. Mak jauh ni kau cakap apa? Ni apa? Tadi ya. Kalau tak timing aku buat. Dilarang buat sendiri. Senang daripada tadi tu buat. Tak, kita pun tak buat macam ni. Nak lagi nak. Nah. Dah. Mana? Mas bagus. Nak makan okey. Dekat sangat? Okey. Ya, apa nama dia ni? Nama dia Nachos. Nama dia apa, Mat? Nanti. Nancis. Nama dia apa? Nama makanan ni nama apa? Nachos. Kalau kat Arab panggil apa? Kat Arab. Nachos kok. Nachos kok. Sikit je. Aku diet lah. Makanan ni bagus untuk aku. Tobat hang mohon. Dia kata dia diet. Tobat dia mohon. Aku boleh pakai SS. Dia makan diet lah.
Habis bila orang boleh harap kita habis depan nak pergi tu. Kau yang tanya tadi ada motor lebih tak? Itu je motor yang tinggal. Yang untuk mengejar. Ini untuk Amerok. Abang nak makan ke Abang? Marilah, saya try sikit. Yang ni sedap tapi nak beli. Sedap ya. Sedap. Sebab benda ni bukan membuat. Yang ni, Abang. Dia bukan membuat lah. Cheese kan? Sebab dia beli je. Abang kan kata saya ni suka beli. Hari ni saya beli lah. Nak buat lah aku dah sikit lah siap. Lepas tu dia orang lepas. Apa benda? Nak lagi kuah. Oh, patutlah dia pun suka makan macam ni. Tengok nak habis dah kita punya nancis ni. Nancis. Tengok. Nancis pula apa? Ni maksud dia ni sebut nancis. Boleh tak? Boleh. Ni untuk Abang. Sos apa tu nak? Sos hijau. Sos hijau? Buat sendiri? Sos timun. Wow. Dah habis dah kan? Nak makan tumpah dah. Apa ni? Takkan kerana aku duduk sini aku kena. Buat apa ramai kat sini tadi? Kenapa kau kat sini? Dia orang baru duduk. Ni kau tanya kat orang ni tengok. Tak nak aku nampak apa yang terjadi sekarang. Tapi banyak pula masam kat sini. Dia ikut aku pergi tambah sos dia pun banyak. Ada betul. Aku tanya banyak mana nak pun dia pun bubur nak lawan dengan aku. Tu pun jangan nak ikut lah. Nah. Ini makanan budak Gen Z. Abang sudah diri Abang pun Gen Z Abang. Abang Gen Z. Dia lah ketua Gen Z. Nampak dia tak mau mengaku. Dia orang pertama Gen Z tak apa. Dalam AI orang pertama Gen Z yang ni lah. Aku orang pertama lah aku tak mengaku. Aku saing-saing sikit lagi. Nak geng milenial. Alah yang penting Gen Z juga. Tak nak mengaku tu. Ni siapa makan tapi tahu ni. Biasa ni. Nak kutuk tu nak kutuk. Makanan ni baik tak baik kutuk. Rezeki Allah Ta'ala bagi ni tak baik kutuk sedap kan? Mana makan macam ni, kenapa tak makan ni je? Tak ada yang ni dia orang buat sendiri. Viral benda ni. Nak lagi ni. Nak apa? Bawang. Nak bawang. Patut. Mulut macam pakcik bawang. Makan bawang banyak punya. Apa komen untuk makanan Gen Z ni? Disebabkan Abang kan Gen Z juga. Betul. Tapi makanan ni untuk geng-geng awak-awak tak sesuai untuk kita yang umur-umur tahun 90-an ni untuk makan makanan macam ni. Kenapa? Dah. Mal dari awal kan aku tak tahu dia. Makan tak okey aku pada kunyah tadi. Dia tak ada gigi dulu. Kunyah lagi gigi depan. Tak sesuai. Sesuai. Tok saya makan. Saya buat ni sebab tok saya makan. Sebab makan benda ni tu mu tak ada gigi. Dia ada gigi dah, dia ada gigi palsu kan. Tapi ni kau hancur kan sikit sedap ah. Dia memang macam tu lah makan. Ya ke? Sakit dia langit tengok. Undang. Dia macam Masa macam buku viral. Okey kita. banyak songeh Dengar dia nak cakap pakai masa. Apa viral ni? Viral apa? Masa propose viral benda ni, atuk aku yang tak ada gigi boleh makan. Masa mula-mula lah. Kenapa hang tak boleh makan? Dia tak ada gigi. Tak koyok. Kau macam atau mal promo. Kena cuba. Tu tak try makan kumur. Aku ni lupa dia bunyi. Dengar. Aku sedap. Aku Dia sedap saya sebab guna yang masak. tak mas. Kalau sedap Una masak, masa saya Una tak masak pun dia menipu. Tapi sedap. Sedap. Ya, dia sesuai untuk waktu-waktu sini makan. Kecil lah. Untuk Gen Z kan. Enggak. Tapi tu ada seorang tu. Orang tua datang. Dia cari lagi, dia cari apa? Aku dah lawan pal. Dia nak dapat apa? Siapa yang lagi masak? Pergi tambah ayak. Tengok dia dah buat apa. Pergi tambah ayak tu. Dia apa aku dia. Wah, nak apa? Mana dia orang makan dengan air? Ayak. Aku nak tahu. Terbaik. Ni. Jangan tunjuk tua sangat malu aku. Ini sebaya tau mal. Tengok ni. Dah baca lah aku ni. Serabut lah Amal ni. Kenapa partner aku bengong? Tak nak, tadi aku dah rasa dah gila. Ini mal buat Alamat. masak. Man, sambung macam tu Aiman.
Aku tak nak makan. Memang macam tu sebab dah naik sekarang. Man, ni special, Man. Dah lupa diri. Man, Naik genting. Man, ni special, Man. Serius. Nacho singgang. Asal kau tak makan lagi, Guna? Asal kau tak makan lagi, Guna? Ha? Masa? Asal kau tak makan lagi, Guna? Buat kopok ni apa yang buat ni? Kopok ni apa buat? Si gemuk ni. Tapi yang buat macam tu tak naik lagi tau. Dah naik lagi 40 tau. Weh, lawak Syamil ni. Buat lawak Syamil ni. Lawak senior. Lawak sini. Lawak senior orang panggil tu Man. Orang lama dah orang makan. Lawak sini tahu tak? Ni buat lawak. Makan putih. Minum ayam putih okey. Aku nak buat cunggang. Buat apa tu? Aku tak buat gitu. Oh, ya tak. Aku tak buat begitu. Tak yakin ah. Makan. Curi satu. Ambil lah Bopi main-main jatuh. Nak tutup konten dah. Tengok ni, dua kutu aku ni, orang tua ni. Dua kutu aku ni, kata apa? Dia marah aku kenapa tak kopok banyak. Aku cakap, hai letak kat aku. Bukan lah. Dia kat aku. Ha. Dia nak makan benda ni tapi tak nak ada kopok. Dia kata tak ada kopok. Dia letak banyak. Kan betul tak hampa-hampaan dia buat merah adik? Dia nak makan 2 kali dah masalahnya. Aku letak kopok. Bukan, salah sos yang tak ada. Apa? Aku akan suruh dia makan kopok aku nak makan daging tu. Tapi sedap. Perlukan daging masalahnya. Janganlah makan kopok lah. Lepas ni hang gemuk tak payah pergi main gym. Tu punca dia tak mahu pergi main gym tu tayang badan. Guys, sekarang ni geng-geng gym bro ke apa tak nama dia apa? Duk kata kat dia tak mau pergi gym. Aku nak gemukkan dia supaya dia pergi gym balik. Kita bagi dia makan banyak dulu. Pasal bau dia gagal. Tak payuh. Belum pergi makan je. Mana tak pergi gym ke apa ke badan maintain. Dia pegang pupuk Mira. Dia pegang jubuk Mira. Astaghfirullahalazim pakai jubuk Mira. Pegang pupuk Mira tadi. Private kau Private tu kita. Bukan. Bukan. Private tu hubungan kita. Yang ni dia buat comel. Unda nak satu nak nachos. Nak comel. Kita ada tetamu undangan. Tetamu undangan kita. Yang ni nama dia. Nama apa? Kecamlah saya. Oh, nama TikTok dia. Kecamlah saya. Fake account. Nama fake account dia Kecamlah saya. Kalau hampa nampak fake account tu nama Kecamlah saya tu dekat mana-mana, itu adalah nama sebenarnya Kecamlah kurkur. Kecamlah. So sekarang ni hang nak apa? Aku nak tutup konten, hang baru masuk ni. Hang nak apa ni? Saya nak sayur-sayuran. Nak sayur-sayur. Tapi disebabkan hang orang lah, kita berbual lah banyak-banyak kan. Wow. Memang orang terakhir ni memang dapat lebih selalu. Rezeki anak soleh lah orang kata. Hello. Hello. Selalu kalau apa yang cakap ni selalu FYP. Cuba bagi kata-kata yang FYP sikit untuk kau. Kata-kata untuk malam ini. Abang tu. Una tutup kedai. Wow. Guys, Una nak buka kedai ni. Korang boleh suggest dekat mana Una boleh buka kedai, okey? Yeah. Wah, special ni Una. Ya, special memang ni hang buat tutup kedai. Wow. Untuk konten guys. Betul lah tu, Kecamlah saya. Dia minta kecam. Ya, dia tak memang percaya FYP untuk konten aku. Bos kita sebenarnya tak diet pun sebenarnya. Dia makan nachos tu. Dia cakap tak Tapi habis kok tu, dalam dukut aku tu. Sound dia. Dia takkan berani ngaku. Dia takkan mau ngaku kata aku buat. Oh, sedap. mulut sendiri. Dah tak nak kawal lah. Tutup konten lah kejap. Ibu beli baru. Tak nak lah, tolong tutup konten sekejap. Letak gam ni, letak gam. Dah lah, Ibu baru. Push. Oh, ni boleh cerita ni boleh. dah lah, tak nak. Boleh. Ni buat apa? Ha? Tolonglah tutup konten sekejap. Boleh. Tutup konten lah nak mengajuk kan. Apa ni? Untuk apa? Habis
Ni untuk kuku. Ih, habis. Dah lah bagi rosak, bagi habis kau kesian kurkur. Kesian kurkur tak dapat makan. Dah lah kau nak. Tengok oh. Apa cari dia lain macam? Dah tutup konten macam mana Kul? Tutup konten. Dah tak nak Sorak tengok. papan, tarik papan. Dah tak Hai, nak masa tengok. depan. Ha, good night. Dah tak nak tengok ini. Senang, auto guna. Auto guna macam ni. Baik, korang rajin beri konten. Selamat berpuasa. Tata. Satu hari Dan lagi. selamat Hari Raya korang. Mungkin ni adalah konten last untuk bulan puasa. So minta maaf lah yang akan letakkan bahasa selama ni kan. Minta ampun, minta maaf. Untuk korang yang mana tak puasa penuh tak dapat duit raya. Yang mana yang buat salah tu tolonglah minta maaf. Sedih.